Jangan lupa, China, dia buat sempadan baru di Asia Tenggara. Tengok betul-betul. Laut kita jadi laut China. Tepi Sarawak, tepi Sabah, tepi Filipina, tepi Vietnam, dan ini bumi kawin. Dia super power sekarang, tuan-tuan. Siapa nak lagang dia? Dia ada agenda, tuan-tuan. Jangan main. China telah gali minyak kawasan Indonesia. Kita dah overlapping dengan Indonesia. Mari China pula. Masalah dalam Indonesia juga dicetuskan. Ada cerita pasal 74 kilogram emas. Itu saya tinggal, tuan-tuan. Apa yang berlaku di situ saya tak pasti. Maksudnya mereka sedang cucuk di sana, cucuk di sini. Filipina sedang di bawah radar mereka. Mereka sudah bertapak lama. Sekarang presiden mereka pula bersama mereka. Mereka sudah bersedia untuk Selat Melaka, tuan-tuan. Jangan lupa Selat Melaka. Selat Hangus, Selat Mandap, Malaka. Dan Indonesia, Singapura bertemu bincang pasal Selat Melaka tanpa kita. Kapal lalu Selat Melaka, lalu kawasan kita. Selat yang ketiga sangat penting, Selat Melaka. Selepas Hormuz dan juga Mandab ialah kita. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi dalam pagi ini. Dan pagi ini izinkanlah saya untuk menyentuh tentang geopolitik semasa yang melanda umat Islam, peperangan yang semakin merebak, dan apakah sikap kita umat Islam. Dan pagi ini saya perkenalkan buku saya terbaru, iaitu Perjalanan Geopolitik dan Ibrah. Kuliah pagi ini saya petik daripada bab 10. Dan untuk kita umat Islam renungi apakah yang sedang berlaku. Marilah kita lihat mula-mula dengan surah Al-Isra. Surah yang nama lain ialah Bani Israel. Allah memberikan sinopsis perjalanan Bani Israel dalam surah Al-Isra. Dan apakah yang mereka akan lakukan pada akhir zaman sebagaimana barangkali kita sentuh dalam kuliah lalu. Dan kita ambil sebahagian daripada apa peringatan Allah dalam surah ini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa ta'dunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada Israel dalam kitab, pasti benar-benar kamu akan melakukan di atas muka bumi 2 kali kerusakan yang melampau batas. فَإِذَا جَاءَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَاكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا أَهْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إلى آخره. Dan tuan-tuan boleh rujuk tafsir terjemahan untuk melihat apakah peringatan Allah kepada kaum ini dan apakah yang mereka lakukan akan datang. Termasuk hari ini barangkali. Wallahu a'lam. Tetapi pastinya mereka melakukan kerosakan yang sangat parah 2 kali. Apakah sudah berlaku atau belum berlaku? Ahli tafsir membincangkan dengan panjang lebar. Dan mari kita terus kepada apa yang berlaku hari ini. Malapetaka yang sama kita hadapi. Perancangan mereka untuk membina sebuah negara besar mereka, iaitu Israel Raya, dalam progres. Dan apa yang berlaku hari ini ialah di sebalik perancangan yang besar ini untuk mengambil tanah-tanah bumi umat Islam, dan mereka telah sampai ke hujung Iraq hari ini. Di sebelah kiri, Mesir dan Turki telah terlibat. Peperangan sedang diatur dengan begitu hebat, dan kita lihat Spanyol juga terlibat malam tadi. Spanyol terlibat disebabkan Spanyol satu-satunya negara Eropah yang bersama dengan Palestin. Nasibnya Spanyol telah diganggu. Rusuhan telah berlaku di Ceuta. Tuan-tuan baca berita malam tadi. Di Spanyol telah berlaku malapetaka. Sebab Spanyol satu-satu negara Eropah yang bersama Palestin. Kita lihat apakah yang berlaku. Di Gaza, jangan lupa, walaupun perjanjian telah berlaku, ceasefire telah diisytiharkan di Sinai ataupun di Syarsheh, tetapi kesannya tidak berlaku. Hamas patuh, tetapi Israel tidak patuh. Dalam konteks ini kita lihat Gaza, jangan kita lupa, walaupun
berlaku di semua tempat, di Lebanon, di Yaman, di Iraq, di Iran. Tetapi jangan lupa Gaza yang sedang menderita. Inilah Gaza hancur. Dan Netanyahu telah bergembira sebab Gaza telah hancur. Dan inilah pembunuhan bersistem, genosid yang berlaku secara terbuka. Bangsa bersatu tidak ada peranan. Bangsa bersatu diam sedia-diamnya. Apabila umat Islam telah hancur, yang tinggal 40% bumi Gaza, maka mereka sedang bergembira. Mereka mengatakan perancangan Israel Raya semakin menjelma, in progress. Mereka sekarang sedang membina tembok. Dulu mereka tembok di antara sempadan Palestin dengan Israel. Sekarang Gaza dengan Israel. Tetapi sekarang Gaza dengan Gaza. Di tengah-tengah Gaza yang mereka telah kuasai 60%, mereka bina tembok. Di bawah itu sama ada mayat ataupun rumah tak kisah. Mereka masih membedil masjid. Membedil mana-mana yang ada. Kita bina sebahagian masjid, mereka bom lagi. Kematian, kematian dan kematian. Jangan lupa Gaza, walaupun peperangan merebak ke seluruh dunia sekarang. Dan mereka telah membina apa yang disebutkan tadi, separation tadi, ataupun sekatan dalam Gaza, bukan lagi di sepadan Gaza. Mereka sudah masuk. Mereka sudah himpit masuk ke dalam Gaza. Dan dunia masih diam. Umat Islam juga diam. Simpati. Doa saja kita boleh bagi. Seluruh umat Islam bersimpati, tetapi kita tak kuasa. Kerajaan ada kuasa, tetapi kerajaan seresminya mereka tidak bersama dengan rakyat. Dalam konteks ini kita lihat, ini gambar 28/7, baru minggu lepas. Mereka masih bom selepas perjanjian ceasefire. Gencatan senjata yang diisytiharkan di Sharm Sheikh, Sinai, Mesir. Yang dihadiri oleh dunia. Hamas telah patuh. Kita serahkan Gaza kepada satu pasukan yang mereka sebut pasukan teknokrat. Kami patuh. Tetapi kami tidak letak senjata. Berita yang keluar daripada barat, keluar di Malaysia juga, Hamas telah letak senjata. Tak betul. Hamas tak akan letak senjata, tetapi patuh pada perjanjian. Tetapi dengan syarat Israel keluar daripada Gaza. Israel tak keluar. Dan kami tak akan letak senjata. Pemimpin baru Hamas dilantik minggu lepas. Dan kami tengok apakah yang akan berlaku. Kami patuh. Dan sepatutnya dunia antarabangsa telah masuk ke Gaza, membina kembali Gaza. Tetapi masih dibedil oleh Israel. Bukan saja setakat Gaza, mereka telah masuk di luar Gaza, West Bank, Masjid Al-Aqsa. Mereka telah masuk ke Masjid Al-Aqsa dan menceroboh masjid, sekolah, hospital dan lain-lain. Mereka menangkap 70 Palestinian ataupun rakyat Palestin dalam berita yang kita terima 2 minggu lepas. Selepas mereka jangkakan Gaza telah selesai, mereka merebak ke West Bank. Dan mereka membakar masjid. Bukan di Gaza, di West Bank. West Bank, peta yang saya tunjukkan tadi, tuan-tuan, tengok sekali lagi peta. West Bank, Palestin sendiri. Di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa kita. Mereka telah masuk ke West Bank. Dan Masjid Al-Aqsa kita di situ. Di pinggir West Bank, Jerusalem berada di pinggir West Bank. Yang kita panggil Palestin. Ini dia, namanya West Bank. Palestin terdiri dua bahagian, Gaza dan West Bank. Sekarang selesai Gaza, mereka ambil masuk West Bank. Dan mereka mengatakan West Bank akan jadi Gaza. Umat Islam masih diam. Dunia masih diam. Bangsa bersatu hanya melihat dari jauh. Seolah-olah memberikan peluang pada Israel untuk hancurkan. Apabila sudah hancur, mereka bersidang. Itu bangsa bersatu. Bila sudah hancur, mereka panggil bersidang. Sama ada
di Gaza. Bila hancur, mereka panggil persidangan antarabangsa di Sinai. Sekarang West Bank sedang diceroboh dan mereka tak perlu panggil. Nanti hancur baru mereka panggil. Itu bangsa bersatu. Sama dengan Bosnia. Bosnia hancur dilakukan oleh Serbia puluhan tahun lepas. Barulah mereka panggil persidang di bangsa bersatu. Kofi Annan baru panggil bila kita sudah hancur. Apabila ketika itu Serbia sudah hampir kalah. Satu pasukan tentera yang entah datang daripada mana, Kesatuan Islam Eropah bersatu, masuk ke Bosnia, membela Bosnia. Serbia hampir kalah. Barulah bangsa bersatu pun isytihar bahawa bangsa bersatu harus campur tangan di Bosnia sebab Serbia sudah hampir kalah. Tentera Malaysia Malbak tak tahu pun. Sayang. Mereka pergi di bawah bangsa bersatu. NATO menjadi pengkhianat dalam perjuangan ini. NATO yang ditugaskan untuk membela umat Islam di Bosnia, mereka lah yang sama-sama dengan Serbia menghancurkan umat Islam. Khususnya pasukan daripada Belanda, Netherlands. Begitulah sikap bangsa bersatu terhadap umat Islam, tuan. Mereka kononnya badan dunia, referee, tetapi referee berat sebelah. Masjid kita terus dibom. Bukan di Gaza lagi, West Bank. Dan menteri ini bersiharkan bahawa dia sudah musnah selama ini. Sudah 5,000 dia musnahkan dalam masa peperangan dengan Gaza. Dia sudah ambil peluang hancurkan West Bank sebab bagi dia Gaza sudah selesai. Sekarang masuk West Bank. Dan mereka sudah bersedia untuk membina Israel Raya. Apa yang disebut oleh Netanyahu ialah tebing barat West Bank, bumi moyang kami. Walaupun kami sekarang bukan kami punya, tapi dulu moyang kami tinggal. Alasan ini, kalau digunakan Amerika bekas Red Indian, harus kembali pada Red Indian. Australia harus dikembali pada orang Maori. Kalau hujah ini dipakai. Vietnam harus dikembali pada orang Champa. Tetapi mereka tak pakai hujah. Mereka ada kuasa, hujah tak perlu. Bila hujah mereka kalah, mereka guna kuasa. Nabi Ibrahim AS bersorangan dengan Namrus. Namrus dari istana kalah hujah. Nabi Ibrahim menang hujah. Apa yang lakukan? Kuasa digunakan. Sepanjang sejarah manusia, bila hujah telah kalah, kuasa digunakan. Di mana-mana. Tengoklah sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Firaun, sejarah moden, sama. Hujah kalah, kuasa digunakan. Itulah kezaliman dunia. Di akhirat, keadilan yang hakiki. Dalam konteks ini kita lihat senator mereka, Profesor Jeffrey, yang sentiasa membela Palestin. Sekurang-kurangnya dia memberi gambaran yang adil. Dia mengatakan bahawa Israel mengganas kerana Amerika. Tanpa Amerika, satu hari pun Israel tak boleh perangi. Sekiranya Islam bersatu, Israel tak mungkin wujud. Dan Trump mengatakan sekiranya tidak ada Saudi Arabia, tak mungkin Israel wujud. Israel wujud hanya wujud Saudi Arabia. Apa maksud Trump? Kita tak faham. Apa maksud Trump? Tanpa Saudi, Israel tak wujud. Dan inilah yang disebut oleh semua orang US. Marine Intelligence mantan dia juga mengatakan demikian, bahawa mereka menggunakan negara Arab Sunni untuk menghancurkan musuh mereka. Sekarang Sunni digunakan untuk hancurkan Iran. Selepas habis Iran, Sunni pula akan hancur. Sekarang Sunni juga bersama dengan mereka. Kita semua Sunni.
Digunakan Sunni untuk menghancurkan Syiah. Bila Syiah sudah berakhir, perancangan mereka hancurkan Sunni. Bagi mereka Sunni, Syiah sama. Tetapi kita tidak sedar perancangan mereka selepas Iran menjadi penghalang kepada perkembangan untuk hancurkan Sunni ialah Iran sekarang. Dalam konteks ini, Amerika bukan tuan, dia hamba kepada Israel. Ini hakikatnya. Minggu lepas, Netanyahu ke Washington membuat keputusan yang sangat penting. Ini dia. Rupa-rupanya inilah mereka yang terlibat, bukan Amerika. Inilah kumpulan yang menentukan peperangan. Tengok satu persatu, tuan. Ini top mereka. Mereka bukan pemimpin. Mereka lebih tinggi dari pemimpin. Zionis. Entah macam mana gambar tersiar. Ketika Netanyahu membawa perintah bukan untuk mesyuarat, untuk beri mandat, memberi perintah kepada Amerika, laksanakan tugas ini. Tugasnya adalah hancurkan Iraq. Inilah ada gambar-gambar, ini gambar yang terlepas. Yang menjadi pemimpin dunia. Yang kita sebut New World Order, ini orangnya. Perancangannya untuk daripada Mesir sampai ke Iraq yang kita sebut dalam kuliah lepas. Daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat. Tetapi sempadan itu tidak pasti. Kami perlu melanjutkan ke Pakistan dan dunia. Di Eropah yang bersepati kepada perjuangan umat Islam Palestin ialah Portugal. Walaupun dia ada ikon Ronaldo dan dia dikecam dalam World Cup baru ini. Yang dipuji ialah Messi. Sebab Messi di Argentina yang telah menjadi ikon kepada Israel. Dalam FIFA sukan ada geopolitik. Dan itulah dunia. Dan Spanyol yang menyokong perjuangan Palestin mendapat menah yang besar. Apa yang berlaku, berita yang kita terima malam tadi disiarkan tuan. Tapi tuan-tuan tak tahu kenapakah kerusuhan berlaku di Spanyol. Sebab Perdana Menterinya secara terbuka menyokong Palestin dan mengecam Israel. Buat pertama kali negara pemimpin tertinggi Eropah kecam Israel, Spanyol. Memuji Islam. Dan mula-mula Amerika putuskan ekonomi. Semua hubungan dengan Spanyol. Kemudian Israel ambil satu step lagi menghasut rakyat supaya merusuhi di Spanyol. Israel merancang penduduk daripada Maroko datang ke Spanyol dan menceroboh melalui laut. Tuan-tuan lihat berita semalam. Itu Israel punya pasal. Dia akan pecahkan, akan ciptakan rusuhan sebagaimana mereka ciptakan rusuhan di Iran. Kita berada di zaman fitnah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun min al-qa'im." Satu masa akan berlaku fitnah di akhir zaman. Masa itu yang berdiri, yang duduk lebih baik daripada berdiri. Wal qa'im fiha khairun min al-mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Dan may yusrif laha tasrifuhu wa man wajada marja'an aw ma'azan falyu'an bih. Dan elaklah seberapa boleh elak. Dan carilah perlindungan. Dalam hadis ini Rasulullah suruh kita cari perlindungan ketika itu. Apakah maksud hadis ini? Apakah yang digambarkan sekarang sudah berlaku, yang sedang kita hadapi? Satu pihak ialah satu Syiah yang bergabung dengan Amerika, bergabung dengan China dan Rusia. Satu pihak. Satu pihak lagi Sunni bergabung dengan Israel dan Amerika.
Di manakah umat Islam yang lain? Apakah kita berada dalam benar-benar fitnah sekarang? Di manakah umat Islam? Dan jawapannya fitnah. Di Lebanon, mereka tidak pasti apabila sudah mereka telah kuasai Gaza, West Bank, sudah mereka dalam progres, Lebanon akan diambil. Dan setiap kali perjanjian perdamaian antara Iran dengan Amerika, Israel ceroboh Lebanon untuk membatalkan perjanjian. Hasilnya 4,000 telah terkorban selepas perjanjian damai. Perjanjian damai di antara Israel, antara Amerika dengan Iran sudah 3 kali. Pertama di Qatar, diceroboh. Yang kedua di Islamabad, diceroboh oleh Amerika. Yang ketiga di mana tuan-tuan? Switzerland, diceroboh. Sekarang mereka rangka yang keempat di Iraq. Mereka serang Iraq sebelum bersidang lagi. Mereka tak akan patuh. Amerika cadangkan ceasefire, Israel yang membatalkannya. Mereka satu keputusan. Mereka berlakon, satu menganjurkan kecacatan senjata, satu menceroboh. Dan umat Islam ditipu. Iran tidak ditipu. Iran mengatakan kami tidak ada lagi kecacatan senjata. Kami tahu mereka berbohong. Kami tidak akan terperangkap 3 kali. Iran menjadi penghalang. Sebelum peperangan, mereka sudah bagi Iran. Jangkaan mereka hanya 1 minggu sudah cukup untuk hancurkan Iran, sebab Iran sudah 50 tahun di boikot ekonomi. Iran tidak boleh berurusan niaga dengan dunia. Di boikot ekonominya dan diasingkan daripada dunia, tidak ada perdagangan Iran. Mereka sudah bagi. Sebelum mereka serang, mereka sudah bagi kawasan. Masing-masing sudah ada. Mereka melancarkan peperangan, tetapi jangkaan mereka tidak tepat. Jangkaan seminggu telah melarat 5 bulan sekarang. Sekarang peperangan Amerika dengan Iran sudah melewati 5 bulan. Bukan Iran yang jatuh, tetapi kelihatan Amerika yang telah tergugat. Sebelum mereka menyerang Iran dengan angkuh, Trump mengatakan seluruh yang ada di Iran ialah kami punya. Selepas dia dapat menawan Venezuela dengan mudah. Hanya 1 malam. Dia hantar 4 orang dia. Venezuela kalah. Tangkap Perdana Menteri, Presiden Venezuela, dan Venezuela jatuh. Venezuela akan dijadikan wilayah ke-51 Amerika. Amerika ada 50 wilayah. States. United States. Dan mereka isytiharkan Venezuela sudah berada di bawah Amerika secara de facto ataupun de jure. Dan mereka jangkakan dengan minyak yang mereka sedut pada Venezuela, mereka akan serang Iran. Dan sebelum mereka perang lagi, diisytiharkan semua minyak Iran kami yang punya. Selepas kami dapat minyak Iran, kami serang Cuba. Lepas Cuba, mereka ada senarai satu persatu sehinggalah Israel Raya dijelmakan. Itu perancangan mereka. Tetapi mereka tersekat di Iran. Di Iran, mereka serang Iran 5 bulan lepas. Terkorbanlah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dan senarai-senarai ini ialah sebahagian daripada peperangan yang dilancarkan pada awal 5 bulan lepas. Jenazah Khamenei tertangguh dan dikebumikan hanya 4 bulan kemudian disebabkan peperangan. Dan apa yang berlaku, Iran tidak jatuh dalam 1 minggu. Iran membalas balasan yang perik untuk Amerika terima. Pertama, senjata yang digunakan Iran sebagaimana kita sebut yang lepas ialah Selat Hormuz. Selat ini ialah selat sempit
yang seolah-olah nadi dunia. Minyak melalui kawasan ini. Berapa peratus? Mungkin 40%. Dunia telah lumpuh ekonomi disebabkan disekat oleh Iran. Dunia membantah. Tetapi dia tidak membantah apabila Iran diserang. Itu dunia. Dunia membantah apabila ditutup selat ini. Tetapi mereka tidak membantah Amerika menghancurkan Iran. Ini ialah senjata yang ada pada Iran. Senjata ini sangat powerful. Dunia lumpuh ekonomi. Sebab kapal 40% membawa minyak daripada selat ini. Dunia lumpuh ekonomi. Ada negara yang dibenarkan untuk laluinya dan kita bernasib baik. Ketika umat Islam seluruh dunia apabila Iran dibaikot ketika zaman revolusi dulu, Malaysia baikot tetapi di luar, di dalamnya tidak. Malaysia antara negara yang membantu Iran ketika dia dibaikot dan sekarang balas jasa kepada Malaysia, kami tertabudi kepada Malaysia dan kapal Malaysia boleh lalu. Alhamdulillah. 30 tahun lepas kita membantu. Siapa yang dapat kita 30 tahun lepas? Ingat, Empire British jatuh apabila Mesir mengambil terusan Swiss. Antara faktor jatuhnya Empire British yang sangat besar, 100 sebuah negara yang dijajah oleh British, hanya sebuah pulau yang kecil sebesar Borneo. British satu pulau sebesar Borneo menjajah hampir 100 buah negara dunia. Akhirnya kecundang bila terusan Swiss telah diambil alih oleh Mesir. Sangat powerful. Terusan sangat powerful yang tak kita sedar selama ini. Dan sekarang Iran menggunakan terusan Hormuz yang lebih penting daripada Swiss yang sama penting. Empire British jatuh antaranya ialah kerana terusan Swiss diambil balik oleh Mesir. Sekarang, senjata Iran yang paling hebat bukan senjata bom, misal ataupun nuklear. Ini, selat. Sekarang akibatnya, petrodollar yang digunakan untuk perniagaan petrol, minyak, gas, bertukar menjadi petro-yuan. Uang yang dikeluarkan oleh China. China menggantikan Amerika, simboliknya superpower dunia diambil oleh China. Simboliknya. Dan yang cukup menarik, negara Sunni yang bersama dengan Amerika mengadakan kesepakatan dalam masyarakat mereka untuk menukar dolar kepada yuan. Ini pelik. Duit US dollar jatuh mencenang. Dan ingat, duit US dollar tidak ada cagaran. Tidak ada komoditi di sebaliknya. Semua negara lain ada cadangan, ada cagaran. Ada komoditi, ada emas, ada perak, ada komoditi lain. Ada kelapa sawit kalau kita. Ada kacang soya di belakang wang mereka. Amerika tidak ada. Hanya dijamin oleh kerajaan yang terkuat dunia. Amerika. Tetapi Amerika telah goyah sekarang. Wang yang fiat money akan jatuh bila kerajaan tidak stabil. Sekiranya takdirnya kerajaan Amerika jatuh, maka dia jadi seperti wang Jepun pada Perang Dunia Kedua. Langsung zero. Sedar atau tidak, tuan-tuan? Sebab wang US dollar yang paling powerful sebelum ini, kalau Amerika jatuh, kerajaan jatuh, kosong nilai. Berbeza dengan wang kita, kita ada nilai. Yang kita bawa wang kertas, dia ada simbolik emas di dalam bank kita. Dan sekarang petrodollar telah bertukar menjadi petro-yuan. Satu lagi selat bakal ditutup. Selat Mandeb di Laut Merah. Bakal ditutup oleh Yaman, sekutu Iran. Iran ada 3 sekutu, tuan. Satu ialah Yaman, kedua ialah Lebanon, yang ketiga ialah Iraq. Bukan semua, sebahagian. Iaitu satu kumpulan di Lebanon ialah Hizbullah. Di Yaman ialah Ansarullah. Begitu juga di
Iraq, mereka ada satu kumpulan yang mewakili Iran. Dan sekarang wakil Iran di Yaman bakal menutup mandap. Hanya tunggu masa. Jantung kita ada 2 salur nadi keluar, tuan-tuan. Satu dalam konteks dunia, satu salur nadi ialah di Hormuz, yang kedua di sini. Jika dua-dua ditutup, maka dunia kena stroke. Stroke, tuan-tuan. Bukan main-main. Lumpuh dunia. Kalau ditutup dua-dua, mungkin Amerika jatuh. Mungkin. Apa yang berlaku sekarang yang tak diketahui oleh dunia? Kapal yang harus melalui Laut Merah, Tentara Swiss, melencong ke Afrika Selatan. Ini akibat sekarang. Hanya belum ditutup, tuan-tuan. Hanyalah diancam oleh misal, oleh drone Yaman, kapal telah buat satu lencongan yang sangat jauh macam sebelum kedatangan Portugis. Ini akibat besar. Selat ialah powerful. Kita ingat senjata nuklear. Ini lebih powerful daripada nuklear. Dan Iran menyerang balas. Menyerang balas, ini timur fitnah. Sebab yang diserang ialah military base Amerika. Tetapi military base ini berada di negara Sunni. Fitnah yang besar. Amat umat Islam ramai yang tidak faham. Bila diserang Syria, Iraq, Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirates, Saudi, Oman, seluruh dunia kecam Iran sebab menyerang jirannya. Tapi tidak mengecam Amerika yang menyerang Iran daripada base ini. Double standard umat Islam, umat dunia maksud saya. Termasuk sebagai umat Islam. Apa yang hasil yang dilakukan oleh Iran sangat luar biasa. Di luar jangkaan Amerika, di luar jangkaan dunia, di luar jangkaan Malaysia. Hancur. Military base US di kawasan negara Sunni hancur lebur. Tentera mereka bersembunyi di hotel. Rupa-rupanya tentera Amerika ada juga tentera Israel bersama mereka. Tentera Israel dipisahkan daripada Amerika, diletakkan di hotel. Yang dibiarkan mati adalah tentera Amerika. Apa yang kita lihat, Iran mengamuk dan membakar Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain. Dan inilah menimbulkan kemarahan dunia. Mereka tak cerita habis. Amerika menggunakan tapak ini untuk hancurkan Iran. Menghancurkan sekolah, hospital, jambatan, kanak-kanak perempuan. Mereka tidak sebut. Tapi bila dibalas oleh Iran, itulah yang dikecam oleh seluruh dunia. Dan khusus untuk UAE, untuk Dubai, kami, Ya Habibi. Ya Habibi, ini hadiah untuk anda. Sebab yang paling banyak di antara negara Teluk yang paling menyokong Israel dan mereka ialah Dubai. Dan rakan-rakan mereka. Oleh sebab itu, khusus untuk UAE, Emirat Arab Bersatu, dikirim Ya Habibi. Dan Dubai berubah daripada pelancongan kepada kota yang sunyi sepi. Airport mereka hanyalah disinggah, hanya untuk transit. Bukan lagi pelancongan. Ekonomi Dubai jatuh disebabkan sikap mereka. Apa yang dilaporkan oleh Iran, 3 buah F-35 yang dikatakan oleh mereka tidak akan dapat disentuh oleh siapapun, telah hancur di Jordan. Peluru, misal, roda pandu yang dilancarkan oleh Iran mengena tepat 3 buah F-35. 3 lagi telah jatuh
Maksudnya 6 F-35. Nah, dapat sebiji pun Amerika payah nak jual, tuan. Akhir sekali dia jual pada Turki. Tak sampai-sampai. Untuk dapat 1 F-35, bangga negara tersebut. Sekarang 6 sekali jatuh. Amerika kata tak akan. Bohong, berita ini bohong. Tak apa. Bohong tahu. Biarlah bohong. Tetapi mereka menderita. Iran mengeluarkan senarai. Ini senarai Iran, tuan. Jangan percaya juga. Senarai Iran mengatakan dalam masa 15 hari, dalam pusingan yang keempat, mereka telah berperang 3 pusingan. Sekarang pusingan keempat. Dalam 3 pusingan, Amerika kalah 3-3. 3-0 sekarang. Sekarang masuk pusingan keempat. Dalam pusingan ketiga, ini hasilnya. Ingat, tuan, Amerika kalah dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua, berapa kosong? 4-0. Amerika kalah dengan Jepun 4-0. Kali kelima, baru dia bom Hiroshima dan Nagasaki, baru dia menang 4-1 peperangan Dunia Kedua. Ya, tuan-tuan tahu, Amerika menang. Tuan-tuan tak sedar, dia kalah 4 kali. Dia ingat kuat sangat Amerika. Dengan Jepun kalah 4-1. Tapi dia menang kali terakhir. Dengan menghancurkan wanita dan kanak-kanak di Hiroshima dan Nagasaki. Tak ada tentera di situ. Tentera semua berada di Singapura. Tentera Jepun berada di Pearl Harbor. Berada di Sumatera. Tak ada di Jepun. Mereka hancurkan kanak-kanak dan wanita. Dan kalaulah mereka kalah 4-0 di Iran, mereka guna nuklear. Sama seperti Hiroshima. Itu sikap mereka. Bila mereka kalah berperang dengan gentleman, mereka guna cara yang tak dibenarkan oleh antarabangsa. Bom atom ataupun nuklear. Tuan-tuan lihat, ini senarai dia. Satu persatu saya suka nak baca. Ini ialah hancur infrastruktur Amerika dan negara Teluk hancur. Bukan satu muka, saya ambil 3 muka saja, tuan. Ini satu senarai, tak terlihat satu persatu. Ini muka yang kedua, ketiga. Saya ambil 3 saja. Daripada 16 muka. 16 haraman yang dikeluarkan oleh Iran. Tapi hati-hati, apakah ini propaganda atau tidak, saya serah pada tuan. Ini ialah senarai yang dikeluarkan oleh Iran. Saya lebih percaya pada Syiah kepada Amerika dalam konteks senarai ini. Perhatikan satu persatu, bagi tuan-tuan daripada latar belakang tentera lebih faham pada saya. Lumpuh, Amerika lumpuh. Lumpuh bila antaranya ialah data. Data Amazon yang menjadi data AI mereka. Hancur di Kuwait. Maksudnya Amerika sudah hilang mata di Teluk sekarang. Dia berperang tanpa mata. Bila database telah hilang, tak ada apa yang dapat dibanggakan lagi. Dan mayat tentera Amerika berkelimpangan dalam masa 15 hari. Dan Iran, ini sumber Iran. Iran mengatakan 600 tentera Amerika mati dalam 15 hari. Ini sumber Iran. Jangan percaya juga. Saya mau balik. Kemudian Amerika isytiharkan di Amerika. Disiarkan CNN. Tentera kita mati 12 orang. Iran sebut 600, jauh beza. Tentera kita mati 12 orang. Kemudian Israel kata janganlah bohong sangat. Naik sikit. Naik 16 orang. Mereka naik 16 orang. Satu missing in action. Missing action itu akan akhir sekali mereka akan umumkan missing action ini mati tak tahu ke mana pergi. Untuk mengelak rakyat Amerika bangkit. Dan mereka usung 14. Mereka usung 14 jenazah ini. Tung mayat ke Amerika. Diadakan upacara. Yang lain mereka sembunyi ke mana. Supaya rakyat Amerika tidak tahu. Menipu. Tetapi Kongres mereka tidak boleh sembunyi. Dalam Kongres ditanya mana mayat tentera lain. Mana? Jangan bohong. Ya, ini apabila speaker mereka sendiri tanya. Tanya menteri. Speaker tidak bersama dengan kerajaan di Amerika.
Speaker tanya ke mana mayat lain. Terkial-kial nak jawab Menteri Pertahanan. Serta Pertahanan tak dapat jawab. Beritahu betul-betul berapa ramai tentera kita yang mati. Dan ini dia mengatakan bahawa Iran wipe the floor with earth. Hapus kita hancur jawapan ikhlas dalam Kongres. Tentera kita hancur dah. Tak ada dah. And you standing here asking for more money. Sebab bila kalah perang, Trump minta 2.4 trilion untuk hadapi Iran. Tujuanlah untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup. Kata Kongres sebelum perang, selat telah dibuka. Sekarang kamu perang ditutup. Kamu perlu lagi wang untuk buka yang selat telah buka sebelum ini. Kena sebiji lagi. Pentagon. Dan inilah general mereka. Komander besar Amerika. Kita dah kalah, Presiden. Mengaku dah lah. Kita, supaya selamat tentera kita, kita keluar. Macam kita keluar dari Vietnam. Boleh tak superpower nak mengaku kalah? Tak mungkin. Kita sudah sampai jalan mati. Tak boleh pergi dah. Nak pergi tak boleh. Nak undur tak boleh sekarang ni. Yang mati tentera kita, bukan tentera Israel. Yang kita melakukan untuk Israel. Wang rakyat habis. Yang untung Israel, tentera mereka simpan. Yang mati tentera kita. Siapa dia kata? General mereka. CENTCOM ini ialah komander yang mengurus peperangan. Dan kita sudah sampai jalan mati. Berita Malaysia tak sebut ini. Pasti tak sebut. Sebab kita rujuk CNN. Dan dia terpaksa mengaku dalam parlimen mereka, dalam kongres mereka. Dan dia terpaksa beritahu berapa banyak belanja yang kita sudah habis. 37.5 bilion. 37.5 bilion untuk membuka selat yang sudah dibuka. Dia dikecam oleh seluruh rakyat Amerika. Sebab buat kerja yang tak ada faedah. Satu keputusan yang sangat bodoh dalam sejarah mereka. Presiden yang paling buruk dalam sejarah mereka. Bukan saya kata, rakyat Amerika sebut. Termasuk survei yang mereka lakukan. Sebab nak buka selat yang sudah dibuka. Dan inilah versi Vietnam 2.0. Maksudnya, mereka sudah akui Amerika sudah kalah. Sama seperti Vietnam. Vietnam dulu tak ada berita, tuan, boleh keluar perlahan-lahan. Dan senyap dia mereka. Hanya orang tertentu tahu mereka kalah. Sekarang, berita tak boleh tutup lagi. Berita tak boleh tutup lagi sekarang. Akibatnya, tuan, pasaran saham mereka jatuh, menjunam. Bila dah diisytiharkan oleh general mereka bahawa kita sudah sampai ke jalan mati, jatuh sebanyak ini, tuan. Berapa tu nak baca tu? Saham mereka tu 8,000 tu berapa tu? Jatuh begitu jauh sekali Wall Street Journal. Trilion ke? Lebih pada bilion tu. Saya pun tak tahu berapa kosong tu. Dan apa yang berlaku ialah dia fed up. Seminggu dah yang ke-5 bulan dan bukan Iran yang kalah. Kita yang kalah. Tak boleh tanya lagi dia mengamuk. Tak boleh tanya lagi soalan dia mengamuk. Tuan tengok berita-berita yang tidak resmi yang menunjukkan dia mengamuk kepada kawan dia sendiri. Bila tanya perang dia mengamuk. Dan apa yang berlaku ialah no-win situation. Ini istilah yang cantik lah. No-win situation maknanya kalah lah tu. Dan oleh sebab itu, dia dalam konflik diri sendiri. Dia isytiharkan perang yang Presiden Amerika lain tak berani nak isytiharkan perang pada Iran. Iran ini sejarahnya 5,000 tahun, tuan-tuan.
Sejarah sebelum Islam lagi, ketika nama Parsi. Sebelum Islam lagi, dia sudah menguasai dunia. Amerika baru berapa ratus tahun, baru 200 tahun. 250 tahun. Nak lawan 5,000 tahun. Sejarah tamadun Parsi sebelum Islam dan lepas Islam. Oleh sebab itu dia akan marah. Dia minta untuk berdamai, Iran tak terima. Anda yang mulakan peperangan ini, kata Iran, biar kami yang siapkan. Biar kami yang selesaikan. Kamu dah mula, bagi peluang kami selesaikan. Siapa menang, tuan? Siapa menang kalau jawapan seperti itu? Dan inilah end point. Ini bukan main-main. Ini adalah TOI. Berita pada India. Penyokong Israel. TOI adalah berita India. Tengok semua berita dunia, tuan-tuan, dan kita buat keputusan. Jangan ambil CNN sekarang. CNN jangan ambil sama sekali. Ambil berita lain. Dan apa yang sudah berlaku ialah senjata Amerika sudah habis. Rupa-rupa selama ini yang mereka bom itu ialah plastik. Dummy. Ini dia. Yang mereka bom habis dengan senjata-senjata mereka. Mereka bom ini. Iran letak semua kereta kebal rupanya plastik angin. Habis senjata dia. Ingat cerdik Amerika. Ya? Kita ingat dia cerdik selama ini. Itu kita pergi belajar tempat dia. Rupa-rupanya kita lebih cerdik. Iran main-main dengan dia. Macam budak-budak buat main budak-budak. Sekarang sudah keluar senjata yang disembunyi. Rupa-rupanya mereka sudah bersedia dengan Perang Dunia Ketiga. Yang digunakan sekarang ialah senjata yang terakhir. State of the art. Amerika telah keluar segala-galanya. Yang dia simpan untuk Perang Dunia Ketiga telah keluar sekarang. Sudah habis senjata. Maksudnya mereka merancang Perang Dunia Ketiga. Itu kena faham. Sekarang mereka sudah keluar. Itu pun tak cukup lagi lawan Iran. Ini berita yang kita tengok tengah-tengah. Kalau kita tengok CNN, tak akan keluar berita ini. Dan sekarang mereka strategi kepada pertahanan udara. Dan mereka ambil senjata lama. Habis dah, tak ada yang baru dah. Guna yang apa dia panggil ini, yang lama ini, Patriot. Patriot lama, versi yang lama yang ditinggalkan, yang telah expire, diguna balik sekarang. Sebab Amerika benar-benar habis senjata. Sebab dia tak jangka 5 bulan, dia jangka seminggu. Yang Iran pun tak bersedia untuk 10 tahun. Mana boleh lawan? Mereka bersedia untuk 10 tahun. Mereka di backward 50 tahun. Apabila tak boleh lawan dengan Iran berdepan, Amerika tak boleh, dia guna proksi dia. Saudi, kami tawarkan anda nuklear. Dan anda guna nuklear untuk serang Iran. Dengan syarat iktiraf Israel. Kelang kabut pacik ini. Dan sama ada Saudi terima atau tidak, saya tak pasti. Tetapi telah berita daripada India, daripada Kashmir, menyatakan dia ditawarkan nuklear, sedangkan Amerika dunia untuk menghancurkan nuklear Iran. Tak boleh negara Arab ada nuklear, sedangkan mereka tawar kepada Saudi. Double standard yang jelas. Bangsa satu diam. Bangsa satu referee sudah hilang. Sekarang pada bola telah tidak ada referee. Pemain main sebab bebas yang sekarang. Berita yang kedua. Amerika sudah senjata habis. Paksa Saudi lawan Iran. Saudi lawan Iran. Caranya ialah Saudi usik Yaman. Kamu usik Yaman. Caranya apabila ada rombongan daripada Yaman kembali daripada Iran selepas pengkemudian Ayatullah lepas,
Mereka nak mendarat di lapangan Sonaa, di tembok airport Sonaa supaya kapal terbang tak boleh mendarat. Itu Amerika ajar pada Saudi. Saudi pula patuh. Habis, tak ada pasal-pasal. Tak ada pasal-pasal. Dia pergi tembak airport Yaman. Luka lama berdarah kembali. Dia patuh kepada Amerika untuk hancur jirannya sendiri. Trump kata, kami duduk belakang. Pergi, anda pergi dulu. Pak Cik duduk belakang, anak saudara pergi lawan. Itu ibaratnya. Yang kawan ni pula pergi lawan betul-betul. Pergi bom airport. Ketika itu, umat Islam kita duduk nak balik umrah. Nak balik macam mana ni? Nak balik macam mana? Peperangan sedang meletus. Direct dengan kawasan Jeddah. Tapi, balik selamat. Setelah kita balik, tak ada apa-apa. Kat Mekah ada apa-apa. Tak baca berita. Kat Mekah tenang, tak ada apa-apa. Itu makcik kita jawab. Sebab dia tak tahu geopolitik. Kat masjid tak boleh sebut. Masjid ni yang boleh geopolitik tu. Satu level lah masjid ni. Saya bagi salute. Masjid lain tak boleh. Tajuk geopolitik bagi dia. Tak ada pasal-pasal dia pergi serang airport. Tengok kerja bodoh, maaf saya. Dia tak ada pasal-pasal, sepatutnya dia aman tenteram, dia pergi kacau tasan tebuan. Apalagi, Yaman serang balas. Hancur. Aramco. Yang hancur Aramco. Apa dia Aramco tahu? Minyak terbesar dunia. Cari pasar. Aramco di Jazan hancur lebur. Ini simpanan minyak terbesar dunia. Kepunyaan Saudi. Raja ni sedih. Kenapalah kita dikhianati oleh Yaman? Dia tak tahu rupanya tuan. Yang dia pergi saya tak tahu rupanya dia duduk istana aja. Kesian kat dia. Dia marah kenapa orang buat kat kita. Kita baik-baik. Dia kata kita baik-baik, orang lain buat kat jahat kita. Beritahu dia anak anda. Cek anak anda. Dalam konteks ini, China bagi nasihat pada Pak Cik ini, pada Raja ini. Tuanku, kalau tak nak diusik, jangan usik orang lain. Yang kedua, keluarkan Amerika daripada bumi, tuanku. Selamat. Satu saja, supaya selamat Saudi, ialah keluarkan kem tentera base Amerika daripada negara tuanku. Selesai. Kepada UAE, Qatar, Kuwait pun nasihat yang sama. Siapa dia yang bagi nasihat? China. China beritahu, konflik ini bukan datang dari Iran, datang daripada tuan sendiri. Sebab tuanlah yang menjadi sponsor, menjadi tuan rumah kepada senjata ataupun military base Amerika. Kalau Amerika tidak ada, tak ada. Iran tak pernah ada sejarah kacau negara lain. Yang kacau dunia adalah Amerika diberi nasihat oleh China kepada negara Teluk. Dan lepas itu, Mesir pula. Amerika minta suruh negara Teluk lawan Iran. Caranya ialah beliau pergi letak kapal yang dilarangnya di kawasan Mesir. Lalu ditembak oleh Mesir. Riuh rendah pula Mesir. Dan sekiranya Mesir sama sikap dengan Saudi, maka Mesir pula terlibat dalam peperangan ini. Sebab Iran drone blame US tanker yang telah diletupkan di Mesir, memang Iran buat. Tetapi ada sebab sebelumnya. Tetapi bukan serang Mesir, serang kapal Amerika. Tetapi Mesir ia bangkit. Dan ini sengaja dilakukan oleh Amerika supaya Mesir bersama mereka lawan Iran. Mesir pula terlibat kalau tak berhati-hati. Tak berhati-hati, Mesir juga terlibat sama dengan Saudi. Cari pasal semua.
Inilah permainan mereka untuk melakukan. Sekarang mereka lakukan di Sepanyol. Supaya Sepanyol hancur dan ditukar Perdana Menteri dan negara lain yang lebih pro kepada Israel. Mereka kacau seluruh dunia, tuan-tuan. Jangan-jangan Asia Tenggara. Sebab Thailand pun berlaku yang sama. Sekarang, misi mereka terakhir ialah Iraq. Iraq ialah sempadan yang paling timur dalam perancangan Israel Raya. Dan Iraq jadi mangsa sekarang. Apa yang berlaku ialah Saudi dan Amerika serang Iraq. Serang proksi Iran di Iraq. Kumpulan Ansarullah dan Hizbullah. Yang mewakili Iran di Iraq. Maka apa yang berlaku ialah Saudi join airstrike dengan Iran. US, Saudi lawan anak saudara Iran di Iraq. Cari pasal lagi. Memang cari pasal. Dan ini menyebabkan Iran bersedia untuk mengadakan medan peperangan di Iraq. Mereka bercadang untuk bawa tentera mereka ke Iraq, bukan ke Iran. Sebab mereka tahu pergi ke Iran, mereka jadi threat. Pergi bunuh diri. Tapi mereka alih medan peperangan ke Iraq. Dan di Iraq, Iran sudah bersedia. Sekarang dalam posisi untuk bertemu berdepan di Iraq. Bertemu di Iraq. Barangkali ada hadis-hadis yang menghubungkan peristiwa ini. Wallahu a'lam. Sekarang, Trump telah bagi arahan untuk bersedia peperangan besar-besaran. Dan saya diberitahu dalam data yang lain 600,000 tentera disediakan. 600,000 tentera disiapkan untuk menyerang Iran. Kita harap tidak berlaku. Tetapi itulah berita yang kita terima. Iran bersedia dengan 600,000 yang lain. Dalam berita lain kata 1 juta. Iran bersedia dengan 1 juta. Ini ialah perhitungan terakhir. Pusingan 5. Selepas 4-0 kalah Amerika, pusingan kelima. Sekarang dilibatkan negara yang paling kaya, Saudi. Dan apa yang terbaca lihat sekarang, persiapan perang darat kepung pasukan Amerika Syarikat dilakukan Iran. Serius. Itu kapal terbang kita tak lalu di situ. Pergi Mekah pun melencong ke Sri Lanka. Tanya kawan kita pergi Mekah. Tak ada apa-apa pun. Sampai ke Jeddah. Tak tahu apa-apa yang pergi umrah. Kapal terbang kita melencong. Saya pergi dalam Ramadan pas. Tengok kapal kita duduk kat Sri Lanka. Tengok dengan peta dia. Masuk ke Afrika. Naik ke Yaman. Sampai ke Jeddah. Kenapa melencong ni? Tanya diri sendiri lah. Tanya orang lain tak tahu. Sekarang, Trump memasak Kongres meluluskan supaya serangan darat atas Iran dilakukan besar-besaran, all out. Dibantah oleh senator mereka bahawa kita pergi bunuh diri kalau kita pergi trap. Kamu tahu Trump? Alexander the Great petakut di negeri ini. Alexander the Great petakut untuk masuk Iran. Sebab bumi dia gunung ganang. Kamu nak pergi lawan Iran di negara Iran yang kita tak pernah berperang tempat gunung. Dengan Afghanistan pun kita kalah. Baru kita tahu dia kalah di Afghanistan. Sekarang nak lawan dengan Iran di bumi Iran. Itu trap. Itu pergi bunuh diri. Ada yang nasihat presiden yang cerdik. Sekarang Sunni pula berkumpul. Seluruh negara Islam berkumpul bersama mereka dari Israel. Fitnah. Ini fitnah terbesar. Kononnya untuk menjaga Selat Mandab. Al-Mandib. Ini saya tak boleh terus lagi dengan hujah yang lama. Sebab suasana geopolitik berbeza.
Sunni sudah sepakat bersama dengan Amerika dan Israel. Di mana kita nak pergi? Bukan jawapan di atas. A, ya. B, tidak. C, bukan di atas. Nak jawab gitu. Dalam SPM, dalam SRP dulu ada jawapan bukan di atas. Sekarang jawapan itu kembali semula. Kita dalam fitnah sekarang. Mereka lantik Pakistan pula jadi ketua. Dia ada nuklear. Sangat-sangat gamat. Umat Islam sangat gamat. Dan Pakistan, UAE, Qatar, Saudi membentuk satu force yang baru. Cantik nampaknya. Tetapi di belakangnya mereka. Jadi kita pening. Barangkali hadis tadi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berlari. Yang duduk lebih baik pada yang berlari. Apakah maksud hadis ini? Panggil Ustaz huraikan. Hurai maksud hadis fitnah tadi. Yang berlaku akhir zaman. Dan mereka adakan satu perjumpaan besar-besaran di Saudi. 31 Julai lepas, minggu lepas. Minggu lepas, seluruh Sunni bersatu. Kita Sunni itu tak. Dan kita mesti sokong mereka. Sudah pula. Untuk menjaga laut. Laut mandap harus kita jaga. Itulah nadis terakhir kita. Sekiranya ditutup ini, maka dunia lumpuh. Dan kekuatan Sunni yang bangkit. Tadi apabila Gaza dihancur, mereka tak bangkit. Rupa-rupanya kita kuat kalau kita bersatu. Israel, kalau setakat ini, sebanyak ini negara, tuan, berapa banyak negara ini bersatu, 58 buah negara umat Islam bersatu, Israel tak boleh bocor dari situ. Sekarang apabila mereka terdesak, barulah mereka bersatu. Kita apabila terdesak bersatu, lagi 9 hari ini. Saudi, 13 negara lain, 14 buah negara bersatu. Mereka sudah membentuk satu kesatuan. Alhamdulillah, bagus. Tetapi di belakang mereka, itu yang kita tak seronok. Membincangkan keselamatan laut. Kita setuju, tetapi Amerika di belakang. Fitnah. Jadi apa yang kita sebut, ya sebelum ini barangkali geopolitik berubah. Dinamik. Jadi sikap kita juga berubah. Amerika lakukan serangan baru yang melibatkan banyak negara. Sekarang nampaknya banyak negara berpihak Amerika. Kebanyakan negara Arab bersama mereka sekarang. Pandai dia lakukan provokasi dan sebagainya, akhirnya terjerat di situ. Apakah yang berlaku seterusnya? Kita serah pada Allah Ta'ala. Berdoalah kita supaya kita selamat. Dalam konteks ini kita lihat permainan Israel untuk melakukan provokasi kata Mesir dan Turki pada negara Sunni. Tujuan mereka supaya melibatkan kesatuan ini masuk dalam kesatuan Islam ini lawan Iran. Itu maksudnya. Tetapi sekarang seolah-olahnya mereka menentang Israel. Saya tak percaya. Sebab Mesir telah menutup Rafah begitu lama untuk bersama Israel. Tak mungkin mereka bersama Israel. Tak menentang Israel. Sekarang hampir semua negara Teluk terlibat. Hampir. Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Ini ialah satu geopolitik yang sangat-sangat menakutkan. Seluruh dunia telah terlibat. Hampir semua. Dan ingat hadis fitnah tadi. Yang duduk lebih baik pada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik pada yang berlari. Yang carilah perlindungan. Rasulullah sebut, carilah perlindungan. Carilah di mana ada perlindungan. Apa perlindungan kita? Al-Quran. Dan kita dekatkan diri kepada banyakkan munajat kepada Allah SWT. Doa umat Islam yang bersatu akan naik ke langit apabila kita dalam keadaan yang terdesak, dizalimi seperti ini.
Jangan lupa doa tuan-tuan. Sekarang mereka cari pasal lagi di Ukraine. Supaya Ukraine terlibat tentang Iran. Supaya Ukraine yang sedang berperang dengan Rusia ambil perangan Amerika untuk lawan Iran. Caranya tembak kapal Iran. Siapa dia suruh tembak? Amerika suruh tembak. Dan Ukraine bodoh. Dahlah lawan Rusia tak pernah selesai sampai sekarang. Nak cari musuh baru. Tapi oleh kerana dia ni patuh pada mereka, dia tembak. Dia tembak kapal Iran di Laut Caspian. Akibatnya, tunggu masa Iran akan bertindak balik. Iran tanya, kenapa kamu serang kapal kami? Ini jawapan resmi daripada Ukraine. Sebab andalah Iran yang memberikan senjata kepada Rusia. Kalau begitu, kata Iran, Rusia boleh attack UK, US, NATO. Sebab mereka ini memberi bantuan kepada Israel ataupun kepada Amerika. Maka dengan sebab yang sama kami boleh lakukan. Kalaulah betul kamu kata demikian. Kamu tunggu wahai Ukraine, kami akan sampai senjata kami ke sana. Kami akan bagi respon sehari dua ini. Tunggu. Ukraine tunggu hancur. Dan mereka sedar sekiranya Iran terlibat dengan peperangan ini, Ukraine lebih tenat daripada yang sekarang. Cepat-cepat minta maaf. Oleh sebab itu kita lihat bahawa kami sudah sedia untuk senjata kami. Dan kami sudah bersedia untuk Ukraine. Kami sudah jangkakan. Iran kata kami sudah jangkakan. Sebab mereka akan kumpul sedunia untuk menyerang kami. Caranya mereka melakukan false flag. Cepat-cepat Ukraine minta maaf. Semalam, berita semalam, cepat-cepat minta maaf. One day, satu hari lepas. Ukraine minta maaf. Yang laku bodohnya Presiden. Yang cerdiknya Perdana Menteri. Minta maaf. Cukup mudah. Dan selamat Ukraine daripada senjata Iran. Dan London cari pasal lagi. Perdana Menteri lama diminta oleh Amerika, Israel serang Iran. Kami tak cari pasal, kata Perdana Menteri lama. Jarak antara Iran dengan kami 4,000 km. Senjata Iran cukup-cukup sampai ke London. Kami tahu, kami masuk campur, kami hancur. Siapa dia? Perdana Menteri lama. Tukar Perdana Menteri lama. Lantik Perdana Menteri baru. Tukar baru. Yang lama dia pecat. Yang baru dilantik. Baru 3 hari dilantik. Nama apa? Saya lupa. Dilantik 3 hari, kami secara perang ke atas Iran. Baiklah tu. Cari pasal. London yang aman, damai. Cari pasal meletakkan negara mereka sebagai base pelancaran peluru berpandu Amerika ke atas Iran. Jaraknya 4,000 km. Dan dia masuk peperangan secara resmi. Perdana Menteri ia baru naik 3 hari lepas. Terlibat dalam peperangan secara berdepan dengan Iran. Maksudnya dunia ia lawan Iran seorang. Apa akibatnya? UK secara rasmi memberikan bumi mereka sebagai base tentara mereka untuk lancarkan serangan ke atas Iran. Malapetaka. Dan Iran sudah bersedia di London. Masa mana Iran masuk tak tahu. Saya dipahamkan dia masuk sebagai pelarian. Mereka masuk tanpa pasport. Ditangkap oleh British. Sudah lama ditangkap. Sekarang mereka berperanan di England sebagai agen intelijen mereka. Pandai Iran masuk tanpa pasport. Ditangkap dan menjadi agen di UK. Dah lama, bukan sekarang. Dah 3 tahun.
Tak pernah terfikir kita. Perkara yang sama dilakukan di US. Mereka masuk secara haram dan ditangkap, dan itulah aset mereka. Jangan tiru, tuan-tuan. Sekarang UK kepanasan. Sungai di England kering. El Nino yang melanda Eropah mematikan ribuan, dan mereka ingin berperang ketika mereka dilanda kemarau. Itu kata tak cerdik Perdana Menteri baru. Perdana lama lebih cerdik. Dia elak peperangan sebab dialah penyokong utama Israel, tetapi dia masih reserve apabila memikirkan rakyatnya sendiri. Tetapi Perdana Menteri yang baru dilantik mesti di belakangnya daripada kumpulan yang sama. Melantik Perdana Menteri baru yang segera istiadatkan demikian. Sekarang Eropah ditangkap api ataupun terbakar api sebab panas sangat. Sudah mencapai tar telah cair. Di Eropah tar telah cair, tuan-tuan. The world is on fire. Dan 4 kontinen terbakar. Alhamdulillah kita kawasan lembap. El Nino tak berlaku di sini. Di China banjir. Di sana terbakar. Allah. Urusan Allah sukar untuk kita fikirkan. Dan kami sediakan untuk London. Ini dia. Namanya Haider. Ini ialah persediaan kami. London hanya 4,000 km. Kami sedia yang 10,000 km. Kami sudah sedia untuk siapa? 10,000 km, tuan. Washington. Washington. Kami sudah bersedia untuk Washington. Inilah saya kata fitnah yang besar sekarang. Tentu Washington akan balas dengan nuklear. Peristiwa Hiroshima, Nagasaki akan berulang. Separuh dunia akan hancur. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tak ada siapa yang menang. Dan Iran telah lancar ke Siberia. Beberapa hari lepas, mereka buat tes Haider sampai ke Siberia. Kalau sampai Siberia, sampai Washington, jaraknya 10,000 km. Cuba cek berapa jarak antara Tehran dengan Washington. Saya cek semalam, 10,000 tempat. 10,000 tempat. London baru 4,000, tuan-tuan. Baru 4,000. Sedang-sedang elok. Sedang-sedang elok. Breakfast dia baru tu. Lunch di Washington. Dan Amerika tidak superpower lagi. Dengan Iran pun Amerika tidak boleh jadi superpower. Dan terima kasih Amerika menjadikan Iran superpower baru. Tanpa mereka kami masih ditekan. Sekarang kami berubah menjadi superpower. Dunia boleh hidup tanpa mereka sekarang. Mari kita bersama, kita bentuk satu kesatuan baru. Ketimuran. Jangan barat lagi. Tapi China ada agenda. Itu saya kata fitnah. China ada agenda. Rusia ada agenda. Amerika lebih lagi. Israel patah lagi. Dan kita terkepung di tengah-tengah. Untuk sementara ini, China dan Rusia jadikan Iran alat. Mereka membantu Iran untuk hancurkan mereka. Bukan untuk bantu Iran. Kena faham betul-betul. Untuk lawan mereka, seolah-olah Iran adalah proksi mereka. Kekuatan Iran antaranya lah sebab kekuatan teknologi China dan Rusia. China dan Rusia tidak berdepan dengan mereka tetapi melalui Iran. Hancur Iran. China, Rusia, cerdik. Akhirnya Syiah yang hancur. Dan sekarang yang terlibat ialah Korea Utara pula dah. Korea Utara ni memang tak jangan musuh. Daripada dulu dia nak jangan musuh. Tak ada musuh. Dan sekarang ada musuh. Dia hantar tentera dia 30,000 ke Rusia. Sebab nak perang sangat. Ini lebih membahayakan. Sekarang di Rusia ada 30,000 tentera North Korea. Yang bersedia untuk membantu Palestin juga. Memang Korea Utara memang suka perang.
Dia ada banyak senjata tapi tak pernah guna. Dunia terbagi 3. Satu warnanya biru, satu merah. Satu barat, satu timur. Satu Israel Amerika, satu China Rusia. Negara Sunni, negara Syiah bergabung antara satu dua. Bergabung. Tetapi gambar ini kita masih kuning, alhamdulillah. Tapi fitnah, tuan-tuan, fitnah. Kita berada zaman fitnah, ulang sekali lagi. A, B, jawapannya C, bukan di atas. Bangsa satu hilang daripada radar. Tak ada. Hilang. Referee tinggal pada bola sepak. Bola sepak sekarang pemain yang main tanpa peraturan lagi. Referee entah ke mana pergi. Ini suasana yang sangat gawat. Tak pernah lagi referee lagi padang. Jangan lupa. China sedang melebarkan. Dia buat sempadan baru di Asia Tenggara. Tengok betul-betul. Laut kita jadi laut China. Yang merah, China isytiharkan bumi dia. Laut dia. Tepi Sarawak, tepi Sabah, tepi Filipina, tepi Vietnam. Dan ini bumi kawin. Dia super power sekarang, tuan-tuan. Siapa nak lagang dia? Dia ada agenda, tuan-tuan. Jangan main. Sekarang Filipina ada emas yang banyak. Ada tembaga, ada reserve dengan rare earth. Rupa-rupanya Asia Tenggara ni banyak rare earth. Termasuk negara kita. Anak dara yang belum berpunya. Asia Tenggara anak dara belum berpunya. Rusia tak punya. Amerika tak punya lagi sepenuhnya. Jaga-jaga anak dara yang sunti. Ini ibaratnya. Filipina sedang di bawah radar Amerika. Mereka sudah bertapak lama, sekarang radar baru. Presiden mereka pula bersama mereka. Mereka sudah bersedia untuk Selat Melaka, tuan-tuan. Jangan lupa Selat Melaka. Selat Hangus, Selat Mandap, Malaka. Dan sekarang Israel sudah ada partner baru dengan Presiden Marcos Jr. Kita ingat Marcos Senior sudah buruk. Tetapi kita tak tahu yang Junior macam mana. Israel sudah ada pakatan. Sekarang Indonesia pula dah. Dan mereka, China telah gali di kawasan Indonesia. Gali minyak kawasan Indonesia. Kita dah overlapping dengan Indonesia. Mari China pula. Dan bila Indonesia gali kawasan dia, China pula larang. Apa maksudnya? Maksudnya supaya apa yang berlaku Timur Tengah melebar ke sini. Dan masalah dalam Indonesia juga dicetuskan. Siapa di belakang kita tak tahu. Ada cerita pasal 74 kilogram emas. Itu saya tinggal, tuan-tuan. Jiran kita ada 74 kilogram emas. Apa yang berlaku di situ saya tak pasti. Maksudnya mereka sedang cucuk di sana, cucuk di sini. Jangan lupa sebelah negara kita. 23 tahun konflik di sebelah negara kita. Sangat sensitif. Berlaku pembunuhan. Tentera mereka ditembak oleh sebahagian. Pakaiannya pakai telekung lah tu. Dan tentera ini dikaitkan dengan kita. Tetapi cuba tengok, kita percaya false flag. Di lengan mereka ada tattoo. Tentu bukan kita. Dituduh kita, tapi ada tattoo. Tuan-tuan fikirlah. Akibatnya, pagar baru dibina antara kita dan mereka. Pagar baru dibina antara kita dengan mereka. 99 km. Siapa di belakang ini?
Kita hidup amat tenteram beratus tahun. Sekurang-kurangnya 100 tahun. Sekarang sudah ada pangkat berduri. Kita dituduh. Dan wakil kita dipanggil di Washington. Duta kita dipanggil. Semua dilibatkan. Kemudian Singapura dan Indonesia bincang pasal Selat Melaka. Singapura? Dia kena ada Selat Melaka ke? Ini cerita pelik semua tuan-tuan. Malaysia pula selalu condemn Israel pasal Masjid Aqsa. Ini cari pasal juga. Tapi ini tanggungjawab kita. Condemn mereka menceroboh Masjid Aqsa ialah tanggungjawab kita. Tetapi ini juga ada sebab. Dan Indonesia, Singapura bertemu bincang pasal Selat Melaka tanpa kita. Kapal lalu Selat Melaka, lalu kawasan kita. Selat yang ketiga sangat penting, Selat Melaka. Selepas Hormuz dan juga selepas Mandab ialah kita. Dan kita ingat sebagai kesimpulannya Allah istiharkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tusidunna fil ardi marratayn wa ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan pada Israel dalam kitab Taurat bahawa kamu pasti benar-benar akan melakukan kemusnahan di atas muka bumi 2 kali, kemusnahan yang melampau batas. Apakah kali ini termasuk yang terakhir? Sebab sudah hampir separuh dunia mereka telah ganggu dan melakukan kerosakan yang sangat-sangat fatal sekarang. Dan itulah kesimpulan daripada kuliah kita hari ini, tuan-tuan. Orang ini sebenarnya melakukan bukan bagi pihak Amerika, tapi bagi pihak Israel. Yang buat keputusan ialah inilah yang menjatuhkan dunia hari ini. Barulah gambar mereka keluar. Selama ini kita tak tahu siapakah New World Order. Sekarang telah keluar. Ini hanya 5 orang yang tentukan nasib dunia. Gambar ini tersebar luas. Tuan-tuan dapat gambar ni? Tak dapat ya? Dan Trump terpaksa ikut, bukan perkataan sendiri, dia terpaksa berbohong mengikut skrip yang telah diberikan. Dan AI sekarang telah membuat satu kajian yang dibuat oleh mereka juga. Trump berbohong berkali-kali. Berbagai-bagai pembohongan dilakukan kerana dia terpaksa baca skrip, bukan daripada diri dia sendiri. AI membuat statistik dia berbohong sebanyak sampai Julai 27 lepas, dia telah berbohong 85,000 kali. Average dia berbohong 169 kali satu hari. Ini jadi sumber berita yang dia sebut semua berita kita juga petik. Dia diisytiharkan oleh AI bahawa dia berbohong. Kalau hadis sekalipun berbohong, tak diterima hadisnya. Ini 169 kali diterima lebih pada hadis. Dan dia akan jatuh. Dia akan tenggelam sebagaimana tenggelamnya Firaun. Dia melakukan bukan untuk rakyat Amerika, untuk Israel. Dia akan tenggelam sebagaimana Firaun tenggelam. Pemimpin-pemimpin yang zalim akan tenggelam sama. Pemimpin-pemimpin yang zalim akan ditenggelamkan oleh Allah. Dan kita ingat Firaun telah tenggelam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim sebagai penutup. Fakullan aghazna bizambih. Setiap yang zalim yang Allah sebut sebelum ini dihancurkan dengan dosa mereka. Wa minhum man asnahi hasiba. Antara mereka kami hancurkan dengan angin yang kencang. Wa minhum man khazatu sayhah. Dan antara mereka kami hancurkan dengan angin yang sangat, dengan suara yang sangat kuat. Wa minhum man khasabna bil ard. Dan antara mereka kami hancurkan dengan tenggelam dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan antara mereka kami tenggelamkan mereka dalam laut. Wa ma kanallahu yazlimuhum walakin kanu amsum yazlimun. Allah tidak zalimkan mereka, mereka yang menzalim diri mereka sendiri. Dan itulah kesimpulan kuliah kita pagi ini. Dan jangan lupa saya bawa buku saya tulis dengan penuh perasaan. Lepas saya sakit,
hasilnya buku ini. Ada sebab di luar, tuan-tuan boleh tengok kemudian di luar. Terhad dan saya tuan-tuan boleh baca bab mana dulu. Sebab tidak ikut sekuen, ada 11 bab, tuan-tuan boleh baca bab mana dulu, dan bab yang kita bincang pagi ini ialah bab 10. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas personals.